Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelum kita pergi mancing udang, kita singgah makan dulu dekat Ijuk. Kita makan sarapan pagi, baru kita mula operasi memancing. Okey gang, kita sarapan pagi. Jadi kita bersama Tok Batin kita. Kita akan bergerak ke Lubuk Jenggo di kawasan Ijuk Bestari Jaya. Okey, akan cuba di tempat lubuk-lubuk sana lah. Nampak? Ini Tok Batin dia memang dia tahu mana lubuk yang baik. Siapa-siapa rasa nak mancing jenggo, jangan lupa kontak Tok Batin. Nanti dia punya nombor telefon kita letak kat bawah. 999. Ya. Itu nombor Tok Batin ya. Okey gang, kita teruskan perjalanan menuju ke Bestari Jaya. Okey gang, kita dah sampai di sungai area Bestari Jaya. Tapi di kawasan Fruit Valley. Sungainya okey, tenang. Harap-harap ada hasil. Kita pun dah campak joran kita untuk mencari jenggo. Cuaca pun baik ini hari gang. So kita santai-santai ke gang. Ambil mu lama tak mancing jenggo ni. Ada juga tu orang lain hujung. Ada orang sana mancing apa tu? Baung ekor merah. Patin ke baung? Buat kita. Okey gang, maka selesailah sudah aktiviti mancing udang kita di Bestari Jaya. Hasil ada tapi tidak memberansangkan area. Jadi kurang sikit lah hari ni. Sekarang kita pun dah nak gerak balik ke rumah dengan badan yang sangat-sangat
wangi, bau Hashim. Apapun, terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Bye-bye. Bye-bye.